Okay bang, pasta tu bang. Ya bang. Pasta apa dia bang? Pasta kita ada pesto bang. Oh, pesto. Pesto bang dengan Wagyu bang. Wagyu apa ni bang? Ni Wagyu Miyazaki A5 bang. Miyazaki A5. Buatkan saya yang Zaki satu. Yang hijau tu boleh ya? Boleh bang. Oh, abang punya plating memang mengikat gini ya? Ya bang. Kenapa macam ni bang? Ini baru fine training bang. Oh. Macam ni. Maksudnya abang plating ala-ala fine dining walaupun betul, biarlah. bang. Ini nori bang. Berapa tahun dah berniaga pasta ni bang? Baru 2 tahun bang. Baru 2 tahun. Saffron? Saffron lah bang. Oh. Bukan bang, ni bukan saffron bang. Ni cili bang. Cili apa? Cili bang. Cili? Ya, cili bang. Oh. Ni pesto ni dia pahit? Tak pahit bang. Dia nati-nati sikit bang rasa. Oh. Saya jarang makan pasta lah bang. Aku nak cuba tu. Boleh bang. Ni Miyazaki bang. Kita orang memang ambil supplier daripada Miyazaki lah bang. Macam nak tahu dia ori bang? Nak tahu dia ori, abang tengok daripada marbling dia bang. Marbling Dia punya bau. Confirm abang ori ya? Ori bang. Baik. Ni bukan kaleng-kaleng bang ni bang. Satu RM3 bang? Satu ni kalau abang ambil 70 gram baru RM40 bang. Kalau satu pack baru RM95 bang. Kami ada butter mushroom bang, shimeji mushroom dengan tomato cherry bang. Tomato cherry? Ya. So memang dapat sekali dalam pasta dia? Ya, dapat sekali bang. Itu akan topping sekali bang. Oh. Ni udang bang. Udang galang? Udang geragau bang. Udang geragau? Udang geragau bang. Habis buka kau bang? Ini buka pukul 5 petang sampai 1 pagi. Cuti? Cuti hari Senin ya bang. Saya makan dulu bang eh? Boleh bang. Okay bang, nice. Terima kasih.